tentang Miki dan Bani ingin pergi ke pantai untuk membeli sayur-sayuran. Dalam perjalanan ke sana, Miki dan Bani terlihat satu objek yang bersinar di bawah cahaya matahari. Miki dan Bani menemui satu lampu emas yang cantik. Miki mengambil dan menggosoknya. Tiba-tiba lampu emas itu bergoncang dan mengeluarkan asap yang tebal. Asap yang tebal itu merupakan jin penunggu lampu itu. Jin itu memberi peluang kepada Miki dan Bani untuk meminta 3 hajat daripadanya. Miki dan Bani termenung lama sehingga perut mereka berasa lapar semula. Tiba-tiba Miki bersuara. Dia ingin mempunyai semua jenis ikan di dalam dunia ini. Bani pula bersuara. Dia ingin mempunyai semua lobak merah di dalam dunia ini. Jin itu tersenyum dan terus menghilangkan diri. Langit bertukar menjadi gelap seolah-olah hujan lebat akan turun. Tiba-tiba turun ikan dan lobak merah dengan banyak sekali daripada langit. Miki dan Bani berasa gembira kerana hajat mereka telah ditunaikan. Tanpa membuang masa, mereka terus makan dengan penuh gembira. Miki dan Bani makan sehingga perut mereka berasa sakit. Miki dan Bani tidak dapat makan lagi. Malangnya, hujan ikan dan lobak merah terus turun sehingga Miki dan Bani terkandas di bawah gunung ikan dan lobak merah. Miki meminta pertolongan dengan sekuat-kuat hatinya untuk memberhentikan hujan ikan dan lobak merah. Setelah hujan ikan dan lobak merah berhenti, Miki dan Bani berasa lega. Sekarang, Miki dan Bani ingin memulangkan semula lampu ajaib itu di tempat asal. Namun, Miki dan Bani berasa bimbang kerana lampu itu boleh dijumpai dan disalahguna oleh haiwan lain. Miki dan Bani mengambil keputusan untuk menanam lampu itu di sebuah gunung yang tidak berpenghuni. Setelah sampai di gunung itu, Miki dan Bani mengambil keputusan untuk menanam lampu itu di bawah pokok yang besar dan rindang.